Kan 10 pet lah kan. Nampak kamera dah ulur lah tapi aku buat bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah, hari ini kami 3 keluarga sempena tahun baru, campsite pertama untuk Januari 2026. Selamat tahun baru. Camping kita kali ni 3 hari 2 malam, 3 family. Iman ada follow Pak Long minggu ni. So nantikan perjalanan kami ke campsite. Okey, semua jumpa di campsite. Selamat tahun baru.
Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dah sampai dekat campsite kita, Santori Buyung Mas. Alhamdulillah. Kali ni kita datang, kemah kita dah siap. Kemah kita dah siap. Kita dah tak payah pasang kemah. Ni kemah kawan kita, si Poji. So kita dapat kemah satu lagi kemah, 2 kemah kita dapat, dan 1 common area kita bagi, dia bagi dome shutter. Kita sewa dengan Pakis Rental. Kemah kita. Kemah kita minggu ni. Kita tidur dekat dalam Widalido. Dan dia bagi kita 1 dome shutter untuk common area, untuk kita masak. Nanti kita buka lagi 1 flat sheet untuk tempat kita lepak makan-makan ramai-ramai. Dan 1 lagi hexagon, dia bagi 1 hexagon. Ni untuk abang saya. Itu sajalah. So dah sampai dah. Kita dah tengok kemah kita dah. Okey dah, sempurna dah. Mungkin semalam ada hujan lah, becak sikit lah dekat sini. Ada berair sikit lah. So kita nak pacat kemah. Kita dah set up. So kemah kita dah siap. Sekarang kita tinggal nak susun barang masuk dalam kemah lah. Ni sungai dekat Sungkai ni, Sungai Kelah. Ni rupa sungai dia. Ada tempat dalam, ada tempat tak dalam. Sini dalam sikit lah kot. Sana kanak-kanak boleh mandi. Boleh mancing kat sini. Okey. Apa-apa pun kita masukkan barang dalam kemah kita dulu. Okey semua. Berat ke? Tak. Sejuk. Sini. Adalah nampak ni sikit kan? Mendara ni kena slow je. Tanah pun tak payah banyak-banyak. Beginilah suasana petang dekat Buyung Mas ni. Nampaknya air, tadi kita sampai tadi macam keruh sikit. Sekarang dah kembali normal air ni. Nak maghrib dah. Kita malam ni kita nak masak dengan kawan-kawan kita untuk dinner malam ni. So malam ni kita dinner berat sikit lah, sebab tengah hari tadi kita tak makan. Malam ni kita dinner berat sikit. Kita tunggu dia sampai nanti kita masak makan malam. Kita makan bersama-sama. Nampak macam tak ada orang minggu ni. Tak tahulah, yang saya nampak ada duduk kat pondok sana. Kat pondok sana ada 1 pondok, 2 pondok. Tak ada kampus kot minggu ni. Okay, orang masih bercuti untuk siapkan persiapan untuk nak buka sekolah 2026. Okay lah, nice lah tempat dia. Sungai dia cantik lah. Kalau nak terjun pun ada tempat terjun tiruk kat dalam sana ada. Esok lah, esok. Maknanya kita hari pertama ni kita santai, rehat-rehat je. Santai, esok baru kita betul-betul mandi. Oh yo. Sini boleh terjun ni. Wah cantik lah, boleh jalan tepi ni. Jom kita jalan tepi tu. Turun dari sini. Terjun lah. Okay, kita petang-petang ni kita nak jalan-jalan lah, tengok campsite ni. Kita usah lu mana pot-pot boleh terjun esok kan. Jalan tu. Oh, sini boleh tubing ni. Turun dari sini. Kan? Turun dari sini. Pergi tubing sampai sana. Wah, best ni. Dalam tak? Dalam. Kalau Iman. Jom jalan. Pergi sana sampai sana. Boleh naik. Oh, sini ada jalan naik. Kita jalan-jalan petang. Ronda-ronda campsite waktu petang, tengok pot-pot mana tempat yang kita boleh terjun. Tengok sini boleh jalan. Kalau tak boleh kenapa petang?
pusing semula lah. Oh, boleh jalan. Tapi agak lecek sikit lah. Betul balik. Kalau jatuh ni, Oh, air cantik lah. Tadi kita datang air keruh. Air agak keruh. Sekarang tengok air dah kembali normal. Mungkin besok kalau tak hujan malam ni, esok cantik air ni. Oh, dekat sini ada satu tapak. Sini tapak pun cantik juga kan? Betul tak, Man? Tapak cantik ni. Duduk, view pun cantik. Ada plug point. Sana ada plug point. Ada tempat BBQ bakar. Ada singki kat sini ya. Singki pun dekat. Ni bon dalam ni. Masuk Man. Jom jalan sana. Jom kita jalan sana. Ronda-ronda petang kat campsite Buyung Mas. Buyung Mas ya. Main jalan sini, jalan belah depan. Bagi nampak dalam video. Jalan je lah. Jalan. Apa tadi? Durian ke? Sini ada toilet dia. Besok kita review toilet ni. Malam ni Ni ada surau. Malam ni kita tengok kalau ada durian. Ni macam reception lah. Dia tempat CEO duduk. Tapak dia besar kat sini. Anda boleh lihat memang tapak dia besar. Dari sini pun kita boleh turun. Mana ada jambatan. Dari sini pun kita boleh turun. Itulah. Tengoklah. Besok kalau boleh terjun ni, terjun lah. Oh. Ush. Baik. Okey ni. Dia tak dalam belah sini. Cuma air dia laju sikit lah kan. Belah sana tu tak dalam lah. Boleh pergi sana. Lepak sana. Lepak kat pulau. Sana ada pulau. So kita tengok jambatan gantung tu Man. Jom. Tapi tak nak naik lah. Jom lah. Tak. Ada plug point dekat sini pun. Kira sini kira tapak jugalah. Nampak ada line. Kita boleh beli tapak. Ni tapak kemah semua ni. Ni tapak kemah. Jangan risau parking Ni kereta. tapak kemah. Parking kereta. Cuma sini dia panas sikit lah. Kalau tengah hari panas sikit lah. Kita nak naik jambatan gantung. Rasanya jambatan ni tak boleh naik kot. Tak Kita boleh. tengok je. Kita tengok je. Tak boleh tu. Tak pagar tu tutup. Ada durian. Bonus juga lah kali ni kita camping. Durian tengah gugur. Tadi sampai pajak kemah gugur. 2-3 biji gugur. Oh, dah tak boleh masuk dah jambatan ni. Kira jambatan ni dah tak safety. Ni pun ada toilet lah. Ni pun ada toilet. Toilet ni dah tak pakai sangat kot. Ada current. Sana je lah toilet pakai. Dulu rasanya tak. Ni boleh ke jalan? Dulu boleh jalan kan? Rasa sebelum ni boleh je jalan. Boleh jalan Mana jalan? Oh, jambatan tu? Okey lah. Sebelum ni boleh lalu. Tengok kat sini durian. Kat atas tu pokok durian saja. Malam ni kita nak tengok durian. Kalau ada buah durian boleh lah. Yelah, kutip. Kita kutip tengok, tanya CEO berapa harga kita beli lah. Kan? Geramnya. Durian dia kalau gugur akan jatuh kat sini lah. Sini tak ada durian. Belah sana kot. Jom jalan. Tadi yang ambil durian dengan maklum belah sana. Belah sana Jom, jalan dulu. Attack.
Sini belakang. Jangan belakang. Oh. Terkejut aku. Ya, ada tempat juga. Open shower. Pejalan kaki Man. Tak nak. Sini ada shower open. Nak ada apa kat atas? Ha? Tak tahu. Mana? Ni apa? Tu dusun dia tu. Ha? Bak atas ni pokok durian saja. Hmm. Sini ya. Oh, ada langsat lah tu. Langsat ke dukung? Tengok ada tak dulu. Ikan apa tadi? Sipu? Ikan apa kita bakar ni? Ikan kembung bakar. Sipu yang buat. Kita tolong bakar Kita nak bakar selama 8 minit. Oh. Nanti kita padan balik selepas 7 minit. Bapak air tadi. Baik. Ini ikan ni. Kita bakar. Kecil-kecil tu. Dah rebus. Mudah. Lah ikan kita dah masak. Macam mana rupa dia? Pusing. Kita lihat. Bismillah. Awal kawasan dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh. Harap-harap jadilah Okey. Oh. Baik buat. Tak. Dia macam ni lah. Dia memang lendek-lendek macam ni. Takut tak masak je. Masak. Jangan risau. Sebab tadi beku lagi. Ha? Beku lagi. Serius lah. Garpu Ambil cocok. satu. Dia tak heran pun. Dia Cuba sikit lagi kuah. Barang jadi kuah. Kena tekan 2 kali. Baru dia terang. Tulang. Tulang. Mari kita makan bersama-sama. Mana daging tak? Ya, ada satu lagi kerusi. Dia tak kacau tak? Dia kacau kita baik. Mari sini, siapa nak suruh kami kan? Lagi. Oh, nasi. Kau nak masuk dalam nasi tak supnya? Sebab dia tu dia melintah jabatan. Macam dia kat kat situ. Nak Kita kira boleh. belah sana. Kita berdoa. Afiq. Hati Ya, ni. pula. Anik cepat baca doa. Anik baca doa. Anik pandai baca doa. Dah. Tapi manis kan pokok dia. Pokok siap. Bukan cawan tu. Minta batu. Dan tolak jatuh. Mana boleh kulit ayam? Kat mana? Liri tu. Nak yang mana? Bagi dah. Tadi Minggu dia. Boleh dah. Kalau panas tutup dulu betul buka balik.
try. Gampang. Aduh. Tak keluar aku tak diu. Dia main-main kat situ juga. Yang ni lah mangkuk pergilah rembat atas sikit. Dia rembat dalam tu. Kenapa ni? Aduh. Sapi. Kalau seri lagi sih nak buat apa ni? Takkan seri Mesti Acik menang ni kali ni. Tengok tu. Yang tidur ni. Nak habis game ni. Ha, Aduh lambat. Sekejap. Bodoh. Acik joget ni. Acik joget. Aduh, sia. Cik joget ni. Joget ni. Dah rekod kan? Aduh, 2-1. Tik mana lagunya Tik? Tak ada. Acik joget. Okey, cepat. Bangun. Buka dulu lagu. Aduh. Dia joget lah. Rekod lah, tak rekod. Tak rekod macam mana ni? Cuba kelihatan. Aduh. Dah 15 second dah. Jangan lagu pelik-pelik. Okey, ikut rentak ni. Aduh, sekarang. Sekejap. Relax pula. Okey lah jadi kan. Sini kau sini. Okey. Kaki. Tangan kat atas. Biasa kan orang kedai macam ni kan. Ya, angkat sikit lah. Okay, lepas tu Buat bawah ni. Ni black tone ni. Kita taiknya. Nak buka duri yang pun payah. Tu. Ni tempat dia. Ni. Dia keras-keras lagi. Oh, bukan. Oh, dah masak lah. kau tengok tu jatuh. Dah masak dah. Lagi sebelah ni bagi Atik lah. Macam manisnya. Manisnya. Duduk lah. Manisnya. Oh. Sudah. Manis tau. Ini manis kan. Alhamdulillah settle dah kita punya makan malam ni. Dinner pun dah selesai. Kita pun dah settle dapat makan durian hari ni. Dapat rasa durian kat campsite ni lah. CEO bagi kita try tadi. InsyaAllah ada rezeki lebih ke esok kita boleh beli tapau. Tapi memang durian dia sedap, manis gila. Kita sambung esok. Esok kita akan mandi sungai. Kita akan explore sungai ni. Kita jumpa esok malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dah selalu boleh timbang. Kita pun lagi turun.
Barang lain kan. Zero tu yang bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Tapi mana makan awal lagi. Bapak. Apa? Lapar benar lima ni. Lima ni. Apa kain? Tu bawah tu. Tu kain bawah tu. Oh, Bawah mushroom tu. Aduh, ada bateri pula. terima kasih. Tapi okey, yang ni dia senang buka durian dia. Dia kopek-kopek je. Aku memang pakai ni je. Mana? Pakai pack ni je. Tak ada pisau. Mau buat serawa ya Allah. Buat tu ya. Santan. Santan ada? Mek. Santan ada? Santan tapi tak ada gula. Mek. Serawa cicah roti. Sedap. Oh, sedap Banyak. Sila. Rasa je lah. Nah, ini. Gula putih. Ya. Tak agak kau dapat buat. Ya. Ada santan tak? Besar kat Ada santan tak? Santan tu. Sikit je Mek. Ha. Jauh tau aku beli tadi. Tak payah ni. Pandai ke Daun dia? pandan ada. Oi, aku dah jumpa pokok pandan tu. Bapuk. Saya pun dia tu. Daun buluh boleh? Nak buat masak nasi. Bau manis. Manis je. Ha ni. Bukan semalam ada dia. Yang ni okey macam semalam. Dia kerja sama-sama. Yes. Dua. Cepatlah, tak lambat dong. Ya, ya. Ini tak apa tu boleh. Nak kata mana? Okey. Oh. Satu beg apa lagi? Boleh satu beg boleh. Okey Dia lah. rasa. Berminat eh. Okay. Terima kasih akak kerapu. Okey, cukup dah ni. Banyak lah kunyit ni. Ngam Garam. Jilat sikit. So scary. Oh no, mochi. Oh no. Oh no. Dia habis. Ai, baru guna dah habis. Habis dia punya api. Dah macam kedai makan aku tengok api dia. Kena masak. Okey, letak balik. Aku tak boleh godek lah. Dah betul. Cabut tak tu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin wa alhamdulillah. Tak ada. Ni. Amin. Pergi mandi kan. Anik mama masak Dia dah makan si goreng tu. Ayam? Nak makan ayam? Ayam sedap ah. Tak nak? Ini ayam ni. Kat KFC pun tak dapat tau macam ni. Bang, Oh, cedok sudah. lah. Mana sodetnya?
Namanya Soto. Cakap lah. Nak pergi mandi ke lah mandi. Nak makan baju lain. Makan sini Pak nak suapkan. Banyak baju dia mandi. Aduh, lambat-lambat. Abang nak sambal dia tak? Apa kalau habis kita orang terpancing lagi. Kuah ambil. Kuah asam. Balik kat Segi sebenarnya. Makan bagi habis keli. Jadi kita orang mancing gitu. Panas. Lagi mu panas. Nasi panas, kuah panas. Jangan tanya nak lagi. Kejap lagi dia habiskan semua. Bagi dia dulu sikit makan. Bagi buat jalan, bagi buat jalan. Ni sayur ni. Itu terung. Tutup. Ya lah. Ni. Mana nak letak? Kalau awak tak makan asam, awak tidak terlalu Kelantan untuk saya. Awak kurang Kelantan tu kami. Dia dah jadi orang Temerloh lah. Awak celup. Awak kena Weh, makan. orang kata berelu. Tak payahlah selain tu ada. Dia duduk berkata berelu. Awak apa lagi? Ha? Duduk tak? Tekan dengan butang kecil tu sekali. Mana? Ini pening-pening. Minta acik dia. Dia tak dapat tu. Iya, kita aku. Relax lah. Boleh kejap. Tak nak kawan. Jom. Tadi kan Tadi bukan dah masak dah satu. Di mantangnya. Kenapa masak satu? Buat dah dua terus tadi. Oh, lari cepat, lari. Makan. Tak sini odok. Dia baik lah. Dok. Balik. Aku di baru ni kamu dengan mata tu. Dia tak boleh lama. Kan? Okey, sekejap lagi masak dah. Berdua itu lebih baik. Murah je bang. Tak nampak. Dah ada langit tu. Member dah ulur lah. Sabri. Goyang. Kuih panas mula buat aku mula. Mucik. Ambil lagi dalam ni letak dalam ni. Tu. 10, 3, 1, 2, 3, 4. 10 pek lah kan? Ni paling ni kemudian kena laju. Tak laju bisa. Paling. Ni yang biasa Pak. Yang biasa bagi kirin. Tapi ni tak panas. Tu yang panas. Cakap Aku nak yang panas. Kirin nak panas. Ya lu. Oh, dak ah. Bom. Mem. Dak ah. Tak weh. Oh, ambil yang sedap. Tarik ni pakai tangan. Baca doa Afiq. Afiq budak baru sunat. Afiq. Afiq baca doa Afiq. Sabri, mari. Masuk dulu ya, baju. Okey dari sini. Afiq cepat Afiq. Amin ya rabbal alamin. Tak dengar pula Anik ni. Ani. Ya. Handphone tutup. Siapa? Tutup, Afiq. Bila makan pun sedap semua. Kita dapat makan gitu. Kepala dia sampai. Lepas makanan tadi. Dapat makan pun diam. Sedap makan ayam menitik. Wih, padu lah.
Sedap. Teh sedap. Enggak eh. Sedap. Itulah kopi mimpi. Kalau toke teh kopi buat Habis. memang sedap. Iya ke? Sedap. Aduh. Ha. Alhamdulillah selesai dah untuk malam ni. Kita punya dinner dah selesai dengan semua sahabat-sahabat kita. Malam ni tengok berangin je dekat pokok buluh ni. Apa, kita jumpa esok pagi. Esok adalah hari yang terakhir kita dekat Buyung Mas Campsite. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari yang terakhir kita dekat BMS, Buyung Mas Campsite. Alhamdulillah malam tadi kita tidur nyenyak, aman, dengan tak hujan. Tapi bampak kuat angin malam tadi. So bila angin kuat, kita tak pakai kipas lah. Tidur dekat kemah kita lagi sejuk, bertambah-tambah sejuk. Macam inilah cuaca pagi ni. Semalam kita mancing memang tak ada rezeki lah. Jiran kita dapat kelah. Tapi kita bukan rezeki kita lah. Rezeki dia semalam balen-balen terus dapat. Pagi ni cuaca baik, alhamdulillah. Dengan berangin ni, berhasil lagi berangin sampai sekarang. So pagi ni kita nak buat sarapan dulu. Lepas sarapan kita mandi sungai. Lepas tu kita kemas. Mungkin tengah hari kita tak makan dekat campsite, kita makan dekat luar je lah. So jom pagi ni kita nak buat sarapan dulu. Tengok member kita dah bangun ke belum. Air banyak tak tunggu. Kena tunggu dia. Oh macam ni je. Pakcik-pakcik yang sepah kan. Oh payah kan? Malam cakap nak beli yang kirim. Tu dah Ayah hari namanya. Ngam ni. Mana ni dia cerah. ni. Ni. Ngantuk pula. Ni basuh ni. Tadi Aduh, buat alat je. Tu ada mangkuk. mak dulu. Okey. Dah, lepas tu baru ngantuk. Dalam teknik dia. Gentle lah ni. Memang gentle ni. Jatuh-jatuh jak kena ngantuk. Jangan ngantuk. Cuba bagi roti legend tu satu. Ambil roti. Ha. Roti. Kuah dia tak lagi ke? Ada. Nak dal ke? Tuang. Oh ya, tuang. Tuang. Nah, kucah. Sedap roti dia. Roti dia sedap. Ha. Ingat roti ya? Aku rasa Moya ni ada sakula aku rasa. Tengok betul-betul. Oi. Tu dia main nampak tu. Kepala dia. Mana? Dia awak pun di situ. Oh tu. Kan? Tebing. Kan? Itu biawak lah. Mau saking terak. Langsung dia awak. Mana? Mana dia awak? Pokok mah. Nah, di situ. Kuning weh. Panas. Sedap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat mini review campsite Buyung Mas Campsite Sungkai. Okey, sampai dekat sini. Pintu utama nak masuk ni, nampak macam pintu gerbang ni kan. Nampak ada toilet. Ada toilet lelaki dengan perempuan lah. Kalau ikut gambar ni nampak. Ini toilet untuk zone C lah. Ini toilet dia. Toilet dia ada dua pintu. Toilet untuk buang air besar dengan toilet untuk mandi. Okay, masuk sini. Masuk je pintu gerbang ni kita boleh nampak lah kawasan padang kan. Kawasan padang ni adalah zone D. Ni zone D zone D ni panas sikit lah. Kalau sebab dia tak ada pokok kat sini. Kalau nak redup sikit pun dekat pokok kelapa ni lah. Ni zone D. Zone D. Ni view tapak tepi sungai untuk zone D. Ni view dia. So korang boleh pacak kemah dekat sini lah. Ni view untuk zone D. Air dia tak dalam. Boleh kadang-kadang nak cuma air dia laju sikit lah. Kena hati-hati lah kalau mandi. Kalau ada anak kecil kena tengok lah. Sini boleh 5-6 kemah lah dekat sini. Zone D ni. Dia kawasan lapang atas rumput. Cuma dia agak panas lah. Kat time macam ni memang dia panas sikit lah. Lepas tu kat sini pun ada pondok tau. Boleh sewa pondok. Kat sini ada sewa pondok. Kau boleh sewa pondok. Satu pondok ni boleh masuk dalam 2 orang 3 orang kot. Sini untuk Rustia, kira kaunter pendaftaran lah. Untuk kita check in dekat campsite. Ni surau dia. Ni surau. Ala kadar je lah surau dia. Boleh je ambil air sembahyang dekat toilet sana tepi. Dan sembahyang kat sini. Kat sini ada 3 saja chalet. Pondok chalet. Ni toilet dia. Dua-dua pun toilet duduk. Ada penyangkut baju kat atas ni. Shower tak ada lah. Korang kena pakai cebok lah mandi. Okey je bagi saya. Okey je, tak ada masalah ni. Janji kita boleh mandi. Okey dah. Dan dekat belakang ni ada open shower. Sini ada open shower. Boleh ambil air semayang kat sini. Ada open shower. Air laju. Ni tapak untuk zone C. Tapi ni sebaring ni zone C lah. Ada sinki dekat sini. Zone C. Kat zone sini, zone A, B, C memang redup lah kalau mana boleh tengok. Sebab dia sebalik pokok. Dari sana sampai sana zone C. Zone C ni boleh masuk 5 ke 6 kemah. Kat sini redup lah. Ada sinki juga kat belakang ni, 2 sinki untuk zone C. Satu sana sinki, sana ada satu sinki. Sekarang kita pergi zone B. Zone B ni boleh 2 kemah macam tu lah. Ni jalan nak turun pergi zone B. Turun sini boleh pergi zone B punya mandi. Dekat sini panas sikit lah nak mandi. Air dia laju, kena hati-hati kalau nak mandi. Kena careful lah kalau anak kecil je.
Ni gambaran untuk zon B. Boleh 3 kemah kalau pada susun. Sini satu lagi kemah, 4 kemah. Sini plug point 24 jam ya. Sekarang kita pergi zon A. Zon A. Zon A daripada hujung ni sampai ke tapak saya. Zon A. Ni view zon A. Sini boleh mancing. Tak ada masalah. Ada joran, bawa joran mancing. Ni view untuk zon A. Kat sini tapak dia tak ada nombor. Zon dia, kalau satu zon tu, korang pilih lah mana tapak yang korang nak. Zon ni pun bebas lah. Pandai-pandai lah susun kemah. Boleh 5 ke 6 kemah, 4 kemah. Ni tapak kita orang lah minggu ni. Kita ambil zon A dekat Buluh. Tapak kita dekat Buluh. Ni view kita daripada tapak Buluh. Tadi sana, ni kat sini, kat area tapak saya. Minggu ni kita pakai kemah sewa. Kita sewa daripada sahabat kita. Kita sewa kemah sekali dengan dom untuk common area. 2 kemah sewa. Yang ni kemah untuk hexagon, boleh masuk 3 ke 4 orang. Ni common area tempat kita masak. Dan ni kemah kita lah. Kita pakai kemah Widalido. Ada extra tent dekat sini. Ni pondok saya cakap tadi. Pondok ni tak pasti berapa kadar bayaran. Nanti saya share nombor CEO. Anda boleh tanya dengan CEO sendiri lah. Ada 3 pondok. Ni view dekat sini pun, di belakang ni pun ada singki. Ni singki pondok. Kalau orang boleh berkongsi pun dengan tapak. Dan saya guna singki dekat sana. Okey, sekian saja review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, saya sudah sampai. Itu sajalah dari kami, Kirin Outdoor YouTube channel di Buyong Emas Campsite, Sungkai. Semoga kita berjumpa lagi di next episode akan datang. Inilah campsite pertama kami 2026. InsyaAllah semuanya berjalan dengan baik. Kita jumpa lagi di next episode akan datang, Kirin Outdoor YouTube channel. Assalamualaikum, bye bye.